Assalamualaikum. Macam biasalah, orang kata hari Khamis atau Jumaat satu hari-hari hantar nasi. Satu, dua, tiga, empat. Nasi penuh. So kuih muih pun belakang penuh. Macam biasalah kita aktiviti kita harian. Macam biasa orang kata sambil mewangi sambil buat kuih. Bisnes sentiasa ada jika kita sentiasa berusaha. Tawakal, insya-Allah. Okey. Idea aku baiki lah tu. Tu kedai nasi air dingin. Kuih odi pun ada. Nasi. Okey. Petis sikit. Penat. Tapi berbaloi lah. Orang kata penat sekejap je. Yang penting tak lepas nyawa ni. Apa kita buat video pun orang kata kita kongsi-kongsi ya. Okey. Terima kasih yang mana sudi tengok video ni. Tu. Hari ni air kami orang balik awal kerja tu, ya jalan jen sikit tu di keluar awal. Terima kasih. Assalamualaikum.